Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah berkata, kesabaran dalam menghadapi musibah lebih baik daripada keluhan yang berpanjangan. Kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian lebih baik daripada keluhan yang berpanjangan. Jadi sahabat, musibah ataupun ujian kehidupan adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Kita tidak boleh lari daripada mengalami musibah atau ujian seperti kehilangan orang yang tersayang, sakit yang berpanjangan, kesempitan rezeki, ujian-ujian di tempat kerja, ujian-ujian dengan keluarga dan sebagainya. Jadi apabila kita menghadapi ujian, tentulah kita mungkin merasa sedih, kecewa, menangis, terkilan dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang kita boleh terima kerana Nabi SAW pun bersedih apabila kehilangan anaknya Ibrahim. Jadi sahabat, dalam kita menghadapi ujian-ujian kehidupan ini, kalaulah kita mengeluh ya berpanjangan, ianya tidak akan mengubah musibah atau ujian yang kita hadapi. Umpamanya kalau kita sakit, ya, kita mengeluh, kenapalah aku sakit, kenapalah jadi macam ni, kenapa tak sihat, kenapa tak cergas, ya. Kalau kita sentiasa mengeluh dengan ujian kesakitan ini, sakit tetap sakit, ya. Jadi bila kita menghadapi ujian, pertama kita hendaklah ya menerima bahawa ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita hendaklah meningkatkan ya usaha ataupun penyelesaian bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun mengatasi ujian yang kita hadapi. Kalau kita sakit, kita perlu jumpa doktor. Kalau kita rasa tak puas hati dengan doktor, kita jumpa doktor pakar dan sebagainya. Ya. Yang ini mungkin boleh merintis jalan ke arah penyelesaian penyakit yang kita hadapi. Jadi sahabat, kalau kita asyik mengeluh, ya, keluhan tidak akan menghentikan ujian yang kita hadapi. Sebaliknya, kalau kita bersabar, ya, dengan ujian yang kita hadapi, ya, mencari jalan penyelesaian dan bergantung harap kepada Allah SWT, insya-Allah ya kita mendapat pahala dan mungkin ujian yang kita hadapi itu akan menemui jalan penyelesaian. Jumpa lagi. Terima kasih.